Hi, welcome back to my YouTube channel Zuzaz Kita Channel. Mo akan berubah menjadi seseorang yang anda tidak akan kenali. Oh lama. Okay. Oi, dia cakap kepala. Ada pada, ada pada ya. Ada macam ni ke kanat macam tu? Goreng sama sekali. Wajah tenang kurung sekolah hanti. Satu punchline ramai yang terjekik. Fighting kuat, we are on the beat. Setiap gerak tak ada siapa boleh terbeat. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I-Team Kita Channel. Kita Channel. Hi, welcome back to my YouTube channel Zuzaz Kita Channel. Okay guys, hari ni saya akan buat sesuatu yang pelik dekat Mok. Jadi jom kita lihat. Mok akan berubah menjadi seseorang yang anda tidak akan kenali. Jadi ayo kita saksikan bersama-sama. Let's go. Okay, ini ialah aktiviti saya dulu sebelum saya masuk AI team. Saya memang melepak je kerja saya tak ada kerja lain. Saya akan selalu datang ke salon Dia Hair Salon. Orang keluar yang legend tahulah Dia Hair Salon ni kat mana. Dia betul-betul sebelah BCB. BCB pun orang legend dia tahu. Jadi first saya nak saya bawa Mok, kawan saya. Mok, say hi to camera. Hai. Oh lawak macam. Hi. Okay, kita akan tanya Kak Nat. Kak Nat ada di belakang kamera, dia di sebalik tabir. Jadi kita akan start dengan cuci rambut dulu. First ialah kita perlukan tuala kan. Okay, tuala. Nah, pakai sendiri. Tuala pakai macam mana? Macam gitu. Okay. Okay. Sini. Oh, tercekik. Oh, sorry. Okay. Takut macam nak bunuh. Yeah, ready ya? Okay. Okay. Kak Nat tengah sediakan barang untuk saya. Sebab to be honest saya dah tak berapa nak ingat step-step dia. Kepala orang kau mesti akan ingat sebab kita ada Oh, Muscle memory. muscle memory. Aku tengah nak dapatkan muscle memory. Mak geli kan? Mak mudah geli. Macam India. Tengok. Ya Allah. Okay. Mula-mula kita akan ambil shampoo. Berapa pam kak? Kita dah ada shampoo di sini. sebelah tangan. Ingat tak? Letak tangan, air mesti syurah sekali supaya air tu tak menjijik. Kau tak ingat ke? Lupa. Okay. Letak sini. Oh, okay. Alright. Yes. Saya boleh basuh rambut akak-akak jerung semua, okay? Yang mana menonton? Yang mana akak-akak yang ada masalah stres kat rumah ke apa kan, boleh datang ke Dia Hair Salon. Betul. Oh, yang daripada Perlis, Perak tu datang sini kan. Batu-batu dah cuci rambut. Ini aku ambil kesempatan sekali ni, confirm. Takkan aku ikhlas-ikhlas buat benda ni kan? Oh lama. Okay. Oi, dia cakap kepala. Oh ampun. Lama. Gila. Gila. Sekejap saya ini pun master memory. Memang saya selalu buat love kat gemuk ini. Tunduk kak, tunduk Di sini ya. Tak. Dia tera. Dia pro. Pro Problem.
Dah boleh start garu Oh, garu kepala dia. Oh, garu kepala dia. Salam. Biasa. Ada pada, ada barangnya. Roti canai kan kepala aku. Sikit kepala. This is going to be so hard, ya. Ada macam ni ke kanat masa tu? Muka kotor. Oh. Dek, itu kena kau bulu kena kasi cuci dek. Goreng sama sekali. Okey, sudah siap. Siapa lagi? Dia buat roti canai kepala aku ni. Basuh baju kat sungai. Ya Allah, aduh. Agak-agak yang datang yang Ismail kanat dia buat tak macam ni lah. Lama. Lain macam lah kedai ni, tak pernah jumpa. Oh bau. Sorry. Oh bau Oh. Salah. Okey, lepas sikit. Engkau mana? Okey. Tengkuk hilang. Model. Allah. Ui, gegok lemak. Ada api tak saya nak buat yang Jangan. Okey, lepas tu kita urut sikit bahu dia. Oh baby, maafkan aku. Rambut tiga yang pernah cuci, rambut tu air tak meleleh. Aku yang power. Sorry. Saya miss target tadi. Baru sangat puji tadi. Saya aim tak betul lagi lah. Saya tak pandai pun nak aim. Salah, terbalik. Sorry. Saya dah cakap kan saya aim tak betul tadi. Salah lah tu maksudnya. Sebab sorong dah kena terminit. Berapa lagi customer tunggu? 6 eh? 6 eh? Semua memang nak dia masuk. 6 tu 3 tak ada kepala kan? Kepala ni. Okay, abang nak urut apa? Wah. Aku dah macam aku bantu anyone lah. Sabar. Sabar, aku try buat betul lem eh. Wah. Alhamdulillah. Ini nama dia package honeymoon. Kalau ada pengantin-pengantin yang baru-baru nak cuci rambut. Ini dia. Package honeymoon. Macam infinity pula. Okay, settle. Allah. Sorry. Kena ke? Allah. Pedih ke? Tak. Okay. Okay, tengkuk. Cakap nak ke? Iha. Lucanya ya Allah. Lama ke depan makin ke depan. Bang, nak pergi mana? Akak ni nak pergi mana Makin ni? ke depan awak tolak saya. Okay. Buka baju kak? Buka baju? Tak ada. Saya kalau... Saya cuci rambutnya bukan cuci badan. Saya mengut naik share. Saya macam tak puas kalau tak buka. Ini dia buat scrub ke?
Ah! Oh! Banyak ni. Rupa burung gagak. Okay. Okay. Okay kak, kita pergi cuci sekejap Jom silakan. Ikut saya pergi ke cucian. Ready mak Jadi. Aku kalau dah gelap macam tu. Semua tak kena lah kawan tu. Kena. Bagi yang panjang tu. Bagi yang curl tu. Okay, kejap kak Kejap kak saya basuh ni cawan pinggan mangkuk apa semua. Rambut saya. Dah basuh dah, kejap lah. Alah, berkira. Okey. Lagi-lagi yang mana tadi yang makan tadi tu? Mai sini. Basuh. Okey. Alhamdulillah siap dah. Sini. Basah. Macam mana selalu buat tu? Angkat. Oh, gini. Oh. Alah comel sayang mama ni. Anak mama siap mandi dah. Alah sayang mama. Jauhnya. Jauh sangat tu. Jangan gerak. Awak jujur dengan saya sekarang. Siapa perempuan tu? Okey, alhamdulillah kak. Akak punya rambut dah siap. Saya harap akak suka dengan transformasi saya buat kat akak, okey? Okay, ready kak? Buka mata kak. 1, 2, 3. Ya Allah, mana kan? Kak. Ya Allah. Ya Allah. Saya minta cuci je kepanjang rambutnya cepat sangat. Akak, I see potential in you, akak. Akak sangat-sangat elegan tau. Ya Allah. Akak, ya macam Tak sangka lah rambut dia. ni, okey, ini kak, saya buatkan ni memang volume untuk akak lah. Supaya kuat sikit volume dia. Supaya akak dengar. Kalau Yelah. kalau kata akak macam rasa rengsek dengan rambut kat depan ni, okay, akak boleh selakkan dia. Selakkan topi macam ni akak. Ya Allah. Yes. Terima kasih lah kedai ni. Dan akak, saya buat satu lagi perkara yang agak rare lah. Which is bila akak selak daripada dalam, rambut akak warna merah. Saya buat lawak ni ghost hidden root. punya. Yes, ghost root. Nampak dia merah di sini. Macam Kenapa tu. ada? Ni tapak. Ya kak. Okey, akak macam mana? Akak sekejap saya nak eja sikit. Okey. Oh, lama. Akak nak pakai kuas tu Okey. Alhamdulillah. Okey, macam mana kak? Okey. Sukalah, akak suka. Alhamdulillah. Akak suka. Hahaha.